Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pintar KDRI. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan puisi tradisional yang merupakan tugasan 2 PMMB 3193 iaitu Pengantar Kesusasteraan Melayu. Pensyarah kami ialah Encik Amir Hamzah bin Yaakob. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Muhammad Bunyamin Hakim bin Abdul Muttalib, seterusnya Muhammad Adam Mukris bin Zamri, seterusnya Muhammad Arfan Najmi bin Muhammad Nordin dan yang terakhir Muhammad Aman Nukman bin Adnan. Kami berempat akan membentangkan puisi tradisional yang terdapat dalam pembentangan ini. Baiklah, sebelum kita lihat dengan lebih lanjut tentang puisi tradisional ini, eloklah kalau kita mengetahui secara umumnya apakah puisi tradisional ini. Untuk pengetahuan semua, puisi tradisional ini merupakan salah satu warisan sastera Melayu yang amat bernilai dan menjadi cerminan budaya, pemikiran serta kehidupan masyarakat lampau. Bentuk puisi ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi sebelum ditulis dalam bentuk tulisan. Antara jenis puisi tradisional yang terkenal termasuklah pantun, syair, gurindam, soloka dan talibun yang masing-masing mempunyai struktur, gaya bahasa dan fungsi tersendiri. Dan kebanyakan puisi tradisional digunakan dalam pelbagai upacara dan kegiatan sosial seperti perkahwinan, adat resan, hiburan serta pendidikan moral. Bahasa yang digunakan dalam puisi tradisional pula kaya dengan peribahasa, kiasan dan simbolik, menjadikannya bukan sahaja indah dari segi bunyi tetapi juga mendalam dari segi makna. Justeru, puisi tradisional bukan sekadar alat hiburan tetapi juga medium untuk menyampaikan nilai murni, nasihat dan kebijaksanaan masyarakat Melayu zaman dahulu. Baiklah, puisi tradisional yang pertama merupakan syair. Syair ialah sejenis puisi berlagu yang digunakan untuk menyampaikan cerita, pengajaran atau perasaan melalui bahasa yang berirama dan berulang. Setiap rangkap syair mengandungi 4 baris dan setiap baris membawa maksud tersendiri. Syair berasal dari Parsi dan telah dibawa maksud ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Siam. Bagi ciri-ciri syair, yang pertama, syair ini merupakan puisi terikat. Seterusnya, tidak mempunyai pembayang. Yang ketiga, dalam suatu baris syair terdapat suatu hentian. Dan yang terakhir, rima syair ini akhirnya biasanya adalah sama iaitu A, 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 A. Ada kepada suatu hari sakit saudagar laki dan isteri. Adalah kiranya 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Seterusnya, 01. Pemikiran, iaitu garis besar perkara tinjauan ringkas di mana petikan menceritakan seorang saudagar iaitu suami yang sakit bersama isterinya. Keadaannya kritikal, hampirlah mati kepada rasanya, memanggil anak dan dikucuk kepala sambil menangis. Ia menempatkan pembaca di saat-saat akhir campuran antara kesakitan fizikal dan keiktiman keluarga. Yang kedua adalah tema utama di mana pemikiran teras, iaitu kerapuhan hidup ataupun kefanaan, penyakit yang tiba-tiba dan berkemungkinan kematian menegaskan sifat sementara dunia. Kasih sayang keluarga, adegan memanggil anak, mengucuk kepala dan tangisan menunjukkan ikatan emosi antara ahli keluarga. Ketiga, persiapan menghadapi mati, wasiat. Walaupun petikan pendek, konteks syair wasiat
menandakan ada nasihat, pesanan atau amanat sebagai warisan moral dan ruh. Kesedaran diri dan penerimaan. Saudagar tahu akan dirinya, menggambarkan kesedaran bahawa ajal hampir. Ada unsur penerimaan, bukan panik melulu. Kelima, kesendirian golongan kejawatan kekayaan. Penggunaan watak saudagar boleh memberi makna tambahan. Kekayaan tidak menghalang sakit atau akhir hidup. Nilai moral dan agama yang tersirat. Ketakwaan, kesapsiagaan rohani, syair wasiat tradisi Melayu, lazimnya menasihatkan anak supaya hidup berpendirian agama. Seterusnya, hormati ibu bapa dan tanggungjawab anak. Panggilan kepada anak dan tangisan menunjukkan tuntutan kasih sayang dan tanggungjawab berterusan. Terakhir sekali, kerendahan hati. Gambaran sakit dan mati memberi pengajaran bahawa manusia harus rendah diri. 02. Pemikiran. Yang keempat, gaya bahasa dan teknik sastera, di mana bahasa, tugas dan naratif ayat ringkas langsung, iaitu memudahkan pembaca melihat situasi. Imej emosi frasa seperti diciumnya kepala dengan tangisnya memberi gambaran visual dan auditori tangisan. Seterusnya juga nada sedih, penuh pengharapan dan agak khusyuk, sesuai untuk syair bertema wasiat. Rima dan irama. Walaupun petikan moden mungkin bebas, unsur sajak irama dalam susunan baris menunjukkan bentuk syair tradisional. Seterusnya suara pengarang. Narator serba tahu, memberi maklumat tentang keadaan perasaan saudagar dan tindakannya. Empati, narator tidak menghakimi, sebaliknya menumpukan pada kemanusiaan watak. Keenam, tafsiran lanjutan, kemungkinan makna tersirat. Bukan sekadar literal, sakit fizikal boleh juga dibaca sebagai metafora untuk penyakit moral atau kelemahan rohani. Panggilan kepada anak simbol wasiat. Seterusnya, konteks sosial ekonomi. Watak saudagar mungkin melambangkan golongan yang berjaya duniawi tetapi menghadapi persoalan akhirat. Mengingatkan pembaca tentang kematian, mendorong persiapan rohani dan hubungan kekeluargaan yang baik. Menyediakan bahan moral untuk diakui di kelas, nilai tanggungjawab anak, makna ruh wasiat dalam bahasa Melayu, perbezaan reaksi antara lelaki dan wanita dalam menghadapi sakit boleh dibincang. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apa itu gurindam. Menurut Zakbar, gurindam ialah sejenis puisi yang tidak mengandung sukatan yang tetap. Puisi ini mengandung fikiran yang bernas dan digubah dalam bahasa yang indah untuk dinyanyikan bagi tujuan hiburan. Jadi macam mana kita nak tahu sesuatu teks itu adalah gurindam? Jadi mari kita lihat ciri-ciri yang perlu ada pada gurindam. Yang pertama, terdiri daripada 2 baris ayat serangkap. Maknanya, jika satu teks itu memiliki 3 baris, maka itu bukan gurindam. Kerana gurindam ni kena ada 2 baris saja. Yang kedua, jumlah kata dan suku kata, setiap baris tidak terhad. Yang ketiga, rima akhirnya berbentuk AA, iaitu bunyi di hujungnya seragam. Yang keempat, diksi ataupun kata yang digunakan bernas dan disusun dalam ayat yang kemas. Yang kelima, membawa motif pengajaran, nasihat atau sindiran. Yang keenam, gurindam bermaksud sesuatu perkara itu berlaku kerana ada sebab dan melalui sebab itulah perkara itu terjadi. Maknanya, pada baris yang pertama, kebiasaannya ianya mengandungi sebab dan baris yang kedua adalah akibat daripada sebab tersebut. Baiklah, mari kita lihat contoh gurindam yang akan dipersembahkan sebentar nanti. Raja muafakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tiada mengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asas berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata.
mata kepada hati yang tidak buta. Tadi kita dah dengar gurindamnya kan? Jadi apakah akal budi ataupun pemikiran yang terdapat dalam Gurindam 12 pasal 12 sebentar tadi? Gurindam 12 pasal 12 ini merupakan karya Raja Ali Haji yang menekankan pentingnya akal dan budi pekerti dalam kehidupan. Akal harus digunakan dengan hati yang bersih agar menghasilkan budi pekerti yang mulia. Orang yang bijak adalah yang menggunakan akal untuk kebaikan, taat kepada Tuhan dan berakhlak terpuji. Akal tanpa budi akan menyesatkan dan budi tanpa akal akan lemah. Maka, keduanya harus berjalan seimbang untuk membentuk manusia yang sempurna. Jadi, dari sini kita dapat lihat, mesej yang dibawa dalam Gurindam itu sangatlah dalam dan harus kita hayati dengan secara terperinci. Jadi, inilah merupakan karya yang sangat hebat dan sangat agung dan kita sebagai bangsa Melayu perlu bangga dengan adanya Gurindam ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama dalam kesusasteraan Melayu yang memiliki pola teratur dan berirama indah. Pantun biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, sindiran, perasaan atau hiburan secara halus dan berirama. Seterusnya, ciri-ciri pantun. Terdiri atas 4 baris ataupun larik dalam satu bait. Seterusnya, baris pertama dan kedua disebut sampiran ataupun pembayang. Yang ketiga, baris ketiga dan keempat disebut isi ataupun makna utama pantun. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir bersajak AB. Maksudnya, baris 1 bersajak dengan baris 3 dan baris 2 dengan baris 4. Burung serindik terbang melayang, terhenti hingga diranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tetapi memandang bahasa dan budi. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sirih kuning, gagang menguning, mari tanam beluka sana. Seri sirih naik ke kening, seri pinang naik ke muka. Payah kami menabur budi, nenas juga ditanam orang. Payah kami menabur budi, emas juga dipandang orang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemikiran. Yang pertama, tema utama. Tema utama bagi keseluruhan pantun ialah kepentingan budi pekerti, adab sopan dan bahasa yang indah sebagai lambang kepribadian dan jati diri bangsa. Pantun-pantun ini menonjolkan bahawa kemuliaan seseorang atau bangsa tidak terletak pada kekayaan, pangkat atau rupa paras, tetapi pada keluhuran budi dan kesatuan bahasa. Yang kedua, pemikiran pengarang. Pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang atau masyarakat Melayu tradisional yang mencipta pantun ini ialah budi dan bahasa ialah asas keharmonian hidup bermasyarakat. Yang kedua, bangsa akan teguh dan dihormati jika rakyatnya beradab dan berbudi. Yang ketiga, nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada nilai kebendaan. Yang keempat, kebaikan dan keindahan diri seseorang terpancar melalui budi pekerti dan tutur kata. Pemikiran ini juga menunjukkan kebijaksanaan orang Melayu yang sangat menitik beratkan tata susila dan budi bahasa dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, tafsiran secara umum. Pantun-pantun ini dapat ditafsir sebagai cerminan falsafah hidup masyarakat Melayu yang mementingkan keseimbangan antara akal, adab dan perasaan. Ia menegaskan bahawa keindahan hidup bukan pada kemewahan, tetapi pada nilai murni. Bahasa dan budi adalah identiti bangsa. Hilang budi maka hilanglah maruah. Seseorang yang berbudi tinggi dan berbahasa indah akan sentiasa dihormati dan disayangi.
Yang keempat, implikasi kepada pembaca. Pantun-pantun ini memberi kesan mendalam kepada pembaca, antaranya menyedarkan kita agar menjaga tutur kata dan sopan santun dalam berkomunikasi. Yang kedua, menggalakkan pembaca supaya mengamalkan nilai murni seperti hormat, rendah hati dan berbudi bahasa. Yang ketiga, menanam rasa cinta terhadap warisan bahasa dan adat Melayu. Yang keempat, mendidik supaya tidak menilai orang berdasarkan harta, tetapi pada kebaikan hati dan budi. Yang kelima, nilai moral tersirat. Beberapa nilai murni yang dapat dikesan ialah nilai budi bahasa, iaitu bercakap dengan sopan dan berhemah. Yang kedua, nilai hormat menghormati. Menghargai orang lain tanpa memandang pangkat atau kekayaan. Nilai yang ketiga ialah kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan iaitu menggunakan kata-kata halus untuk menyampaikan nasihat. Nilai yang keempat ialah nilai jati diri dan maruah bangsa. Contohnya, menjaga nama baik bangsa melalui akhlak dan budi pekerti. Nilai yang terakhir ialah kesederhanaan, iaitu tidak bermegah dengan harta benda. Pemikiran yang terakhir ialah gaya bahasa. Yang pertama, perumpamaan atau kiasan. Ia memberi maksud tersirat dengan perbandingan halus. Yang kedua, simbolik, iaitu unsur alam seperti saga, sirih, pinang. Ia melambangkan budi dan keindahan. Yang ketiga, pengulangan, menegaskan maksud dan menambah kesan irama. Yang keempat, personifikasi. Personifikasi menghidupkan suasana alam, contohnya burung terbang dan ranting mati. Yang kelima, rima AB, mencipta irama yang indah dan seimbang. Yang keenam, bahasa berlapik, iaitu menyampaikan nasihat secara halus dan sopan. Yang ketujuh, imej alam. Ia menggunakan unsur semula jadi sebagai lambang kehidupan. Yang ke-8, kontras. Ia menunjukkan perbezaan antara baik dan buruk. Contohnya, tegak dan runtuh. Gaya bahasa yang terakhir ialah nada nasihat. Nada nasihat yang terdapat dalam pantun tersebut ialah lembut, mendidik dan penuh pengajaran. Baiklah, untuk kesimpulan bagi puisi tradisional ini dapat kita lihat secara keseluruhannya, puisi tradisional memainkan peranan penting dalam membentuk dan mencerminkan identiti bangsa Melayu. Melalui keindahan bahasa dan kehalusan budi yang terselah dalam setiap rangkapnya, puisi tradisional bukan sahaja menjadi hiburan, malah berfungsi sebagai medium penyampaian nasihat, nilai moral dan pengajaran hidup. Warisan sastera ini wajar dipelihara serta dihargai agar generasi masa kini dan akan datang dapat terus mengenali, memahami dan menghayati keindahan budaya serta kebijaksanaan nenek moyang kita. Dengan itu, puisi tradisional kekal relevan sebagai khazanah sastera yang abadi dalam masyarakat Melayu. Baiklah, kita telah sampai ke penghujungnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.